Hari ni kita nak buat snack ni, pisang goreng crispy sambil kita tengok Netflix makan yang ni rangup-rangup. Aroi cincin nak ha, jom tengok cara nak buat. Tapi yang kena guna pisang ni lah, pisang yang kurang masak lagi. Tengok ni kulit dia hijau macam ni kan. Guna macam ni. Okey, kita proper kat corner ha. Tu, tangan ada parut dah nampak. Biasalah orang masak dekat dapur kena minyak tu dah biasa. Tapi waktu kena minyak tu, kita terus letak sos tiram semalam ni. So dia tak melembung tau macam ni. Dia jadilah macam tu, dah merah-merah tu biasa dah. Tapi selepas tu, saya letak bam ni tau. Saya letak ni, bam Kak Noh ni memang bagus, dia ada magnesium dia. So kita nak ikhlas sikit lah, bam Kak Noh ni memang bagus. Setiap bulan saya memang order dekat Kak Noh. Tengok ni, 3 bekas kita order ni. Mama 1, Abah 1, saya 1. Hari-hari kita guna ni tau. Sebab kerja kita banyak, tu masak lah, penat lah, pening kepala dengan anak-anak ni. Kita guna yang ni, apa insyaAllah lega. Kalau hampa nak order dekat Kak Noh, nanti saya letak ni nombor Kak Noh dekat bawah ni. Hampa boleh PM dia. Lepas tu cakap kata Kak Founder ikhlas dekat hampa, nanti hampa dapat diskaun. Lepas kita dah kupas kulit pisang, kita main potong dia macam ni hampa. Potong dia tu tak kecil, tak besar macam ni. So hampa sediakan satu bekas air macam ni. Letak garam, letak pisang. Sebab apa kita rendam air garam ni? Kita nak bagi getah pisang tu keluar dengan tak bagi kulit dia jadi hitam. So kita biar sekejap dalam 10 minit. Ni crop sip nanti lah nak ha. Sedip nam krong niเลย. Lepas tu hampa ambil tisu ni, bagi macam tu, bagi dia betul-betul kering sebelum kita nak goreng. Pisang ni sebenarnya kita nak goreng 2 kali tau. Yang ni kita goreng sekali dulu. Kita goreng sekejap saja. Lepas tu dia dah jadi macam ni, kita angkat dulu. Lepas hampa dah angkat, hampa kena biar bagi dia sejuk dulu tau. Okey, lepas dia dah sejuk, hampa ambil satu cawan ni, main tekan macam tu. So macam penแบบนี้, bend-bend แบบนี้นะคะ Lepas kita dah lenyek, kita goreng kali kedua. ต้องใช้ไฟแรงนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้มันเกาะน้ำมันเกิน Warna dah macam ni, boleh angkat dah, letak dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita letak garam sikit. Siap. Jom kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aroy. หวานๆมันๆอร่อยมากอร่อยจริงๆbetul sedap. Apa try buat tau macam ni. Sambil layan Netflix, sambil duk makan kunyah-kunyah ni, layan nampak. Nah, selamat mencuba.